Angka sekarang berada pada ini Corolla Cross 1.8 V-Spec yang petrol punya. So, Angka nak ajar korang macam mana mau setting itu FM radio channel. Alright, ini adalah radio channel untuk Corolla Cross 1.8 V-Spec dengan yang hybrid punya. Yang model baru tau. Model baru tengok sini ada electronic parking brake. Model lama pakai kaki punya player tak sama. So, nak setting radio senang saja. Kita pergi sini radio, tekan radio. Kita boleh nampak P1 hingga P6 ini adalah channel yang kita boleh save. Contohnya, awak nak setting save itu radio. Awak boleh adjust sini lah. Adjust sini. Kita nak set 93. So, you tekan saja sampailah dia jadi 93.0. Okay, kita nak set pada ini channel ke-4. So, kita tekan lama-lama pada P4. Macam tu je. Dia akan tukar lah. Kalau salah set pun tak apa. Kita lagi buat sekali. Dia boleh override. After kita sudah set ini semua channel, kita boleh tukar channel di steering sini. So, supaya lebih senang lah. Tekan di sini sahaja. Ini tempat tekan. Dia boleh tukar channel. Alright. Kalau anda tekan di sebelah sini, dia boleh tukar dia punya tu volume lah. Okey, begitulah cara-cara setting radio punya itu channel untuk cross V dan cross hybrid. Kalau GR punya dia ada lain sikit lah. Next video saya akan buat lagi satu untuk GR Sport punya itu video. Saya adalah Uncle Lim daripada Toyota Balakong Selangor. Kalau anda belum follow Uncle Lim, klik sebelah sini untuk follow Uncle Lim. Kalau anda nak beli Corolla Cross bulan ini, Uncle akan bagi special punya itu rebate untuk Corolla Cross. Bagi saya punya tu follower lah. Janji awak saya punya follower, saya akan bagi terbaik punya rebate kasih sama awak. So, beli Toyota, jangan lupa cari Uncle Lim.